nama Sanwa dulu. Okey Kak, hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi Kak. Untuk masuk ke live kita, share dulu, tap screen dulu, support live kita pagi ni Kak. Okey, hari ni harga emas kita turun lagi Kak. Alhamdulillah, harga emas turun lagi 462 per gram, 462 per gram harga data emas upah. Okey, 462 per gram harga data emas upah. Share lagi kat live kita. Kita nak naikkan view lagi. Betul boleh buat yang ni, yang auto phone pin. Okey Kak, terima kasih banyak mana yang baru join, share lagi Kak. Tap screen dulu, support lah kita pagi ni. Nak tengok item apa, komen je. Nak tengok item apa Kak, nanti kita akan review lah. Rantai tangan ada, cincin, kat depan ni kita ada cincin lah. Cincin, subang, loket pun ada. Komen je Kak nak tengok apa. Rantai leher pun boleh. Komen dulu nak tengok item apa. Share lagi. Tak boleh buka kunci tak boleh buka kan. Okey Kak, saya review je lah kan. Saya review kat sini, saya ada cincin love. Kita ada cincin love kat sini. Ada dua design love. Design macam ni Kak. Kita ada design yang macam ni. Okey. Design yang ni Kak, double love ni. Waalaikumsalam Akak. Nak tanya, emas naik ke turun? Turun Kak. Harga emas turun hari ni 462 per gram harga data emas upah. Okey, 462 per gram harga data emas upah. Okey, dekat sini kita ada cincin bajet saiz 12. Ada ke yang pakai saiz 12 cincin? Ada ke yang pakai saiz 12? Kalau yang ni Kak 0.34 0.34 Okey, yang ni 157 yang ini 157 yang ini boleh kecikkan. Untuk dua cincin ni boleh kecikkan lah Kak, boleh kecikkan. Nak besarkan tak boleh, cuma boleh kecikkan. Yang ni harga 157. Kalau ada yang nak boleh naikkan komen lock 157. Harga emas hari ni 462 Kak, 462 per gram harga data emas upah. Yang ni 157. Kalau ada yang nak boleh komen lock 157. Yang ini pula 0.91. Yang ni dia berat sikit lah. Yang ni berat sikit kan, saiz 12.5. Nak kecilkan boleh, nak besarkan tak boleh. 462. Yang ni 420. Okay, ni stamping lah. Stamping dalam dia macam ni, kosong. 420. Yang ni 420. Yang ni 157. Adakah yang nak ni 157 je? 0.34 462 157 152 saja. Akak, terima kasih banyak mana yang baru follow kita. Terima kasih Kak, ni akaun baru kita. Akaun baru kita untuk buat live lah. Terima kasih banyak yang follow kita. Okey, cincin tadi kalau ada yang nak boleh lock terus. Kalau nak boleh lock terus, boleh kecilkan. Kalau nak besarkan tak boleh tahu cincin tadi tu. Okey, subang 0.52. Yang ni subang budak, subang ring untuk budak tau. Umur 2 tahun, 3 tahun boleh pakai. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun boleh pakai lah yang ni. Okey, 0.52 462. Yang ini 240. Kalau nak boleh komen lock 240. Nak boleh komen lock 240 yang ni Kak. Subang ring untuk budak lah ataupun baby. Baby pun boleh pakai. Setahun, 2 tahun boleh pakai Kak yang ni. Okey, cincin saiz 10 bajet 400. Yang dekat depan ni ada tak yang Kak berkenan? Boleh kecilkan ni. Ada yang boleh resize. Kat depan ni ada yang boleh resize, boleh kecilkan lah. Lot 157 Kak Cik Bunga. Akak nak cincin ni saiz 12. Saiz akak Akak Cik Bunga, ni saiz akak ke? Ni memang dah saiz akak ya? Kak Cik Bunga, memang dah saiz akak ya? Okey, saya lockkan untuk akak. Terima kasih akak.
Apa nama Kak Cik Bunga? 157. Kak Cik Bunga boleh cincok sekarang. Akak cincok sekarang. Dah cincok komen dah. Dah cincok komen dah Kak. Kalau dah cincok komen dah. Dan okey. Akak pergi dekat profile kita. Pergi dekat logo merah tu. Pergi dekat profile kita. Okey, nanti dia akan keluar yang macam ni. Akak Wasabi yang nama Nurin. Okey, Akak Wasabi yang nama Nurin. Pergi dekat profile kita, Wasabi yang nama Nurin tahu. Wasabi sekarang. Wasabi sekarang. Admin tunggu Akak Wasabi. Terima kasih Akak duduk dengan kita. Okey, Subang ni tak ada yang nak ke? 240 Akak. Cincin sahur dalam 500, dalam 100 lah. Cincin sahur dalam 600 Akak. Jadi 240 240. Cincin bajet harga 100 lebih dah habis dah. Yang tu dah last tadi. Yang tu last tadi yang saya review tu lah last. Tak ada lagi dah yang harga 100 lebih tau. Okey, tak ada lagi dah yang harga 100 lebih tadi. Okey Kak, cincin lain pula. Tak, yang 100 lebih tadi tu je. Okey, Akak ada ke nak tengok rantai tangan? Kita nak review rantai tangan pula. Cincin 1920. 1920. Boleh? Ni ada 19.5. Okey, dekat saya ada saiz 19.5. Design yang macam ni. 1.13. PDR boba. Yang ni tulang belut. Tulang belut boba. Okey, saya review tulang belut boba sekejap lagi. Harga emas 462 Kak, 462 per gram. Harga data emas upah. Yang ni 522 Kak, 522 yang ni, 522. Okey, yang ni 522. Kalau nak boleh komen lot 522. Ataupun nak kecilkan boleh, nak besarkan pun boleh, tak ada masalah. Pos berapa? Pos Semenanjung RM10, Sabah Sarawak RM20. Ada lagi tak cincin saiz 12? Saiz 12. Bawah segram. Bawah segram ada design ni. Bawah segram saiz 12. Ada design love. Design love. Okey, yang ini Kak 4.40, panjang 17.5. 4.4462. Yang ini harga dia 2032. 2032. Nak boleh komen lock 2032. Rantai tangan tulang belut boba. Design tulang belut. Design boba, dia punya rantai ni design tulang belut. 2032. Nak boleh komen lock 2032. Bajet 2000 lah yang ni. Okey, bajet 2000. Subang untuk dewasa ada ke? Subang dewasa ada jadi paku. Subang ring dewasa tak ada. Subang paku ada. 1.05. Boleh yang ni 1.05. 1.05. Yang ini harga dia 485 Akak. 485. Yang ini boleh kecilkan. Kalau Akak nak yang ni, tak kisahlah. Saiz 10, 11, 12, 13 boleh kecilkan. Kalau nak besarkan sikit pun boleh. 15, 16, 17 boleh. Yang ni 485. Kalau nak boleh komen lock 485. Okey, nak boleh komen lock 485. Kalau kecilkan tolak harga ke? Ya, betul. Kita akan timbang balik berat baru. Kalau kecilkan berat dia turun lah Kak. Kalau kecilkan berat dia akan turun. Harga kurang lagi. Yang ini harga dia 485. Nak boleh komen lock 485. Macam saiz 15. Kalau nak yang ni, nak besarkan buat saiz 15 pun boleh. Pos Semenanjung RM10, Sabah Sarawak RM20. Okey, yang ini Subang paku, bentuk bunga. Subang ni jenis skru lah Kak. Jenis skru yang ni 1.26. 462. Yang ini 582. Yang ni Kak 582. Yang ini 582. Lagi satu bentuk love. Subang paku ada dua design lah, love dengan bunga. Yang ni love 1.22. Sekejap, macam mana ni? 1.22. Kalau yang ini 563. 563. Ni bentuk love. Jenis skru juga 563. 563 yang ni. Okey, terima kasih banyak mana yang baru join live kita. Hari ni harga emas 462 Kak. 462 per gram. Harga dah termasuk upah.
Rantai leher gajah 3 gram. Gajah 3 gram. Gajah 3 gram. Ada? Cuma design gajah ni design kosong tau. Design kosong. Kena hati-hati pakai. Jangan tersangkut. Jangan tertarik. Sebab dia design kosong. Agak kena hati-hati lah pakai. Kena jaga. Ada dekat situ. Scroll kat bawah ni. Dia ada QR. Okey, yang ni 3.8 462. Yang ini harga dia 1755. 1755 yang ni. 1755. Rantai leher gajah. Panjang 62. Boleh terus sarung kepala. 1755. Nak boleh komen lock. 1755 yang ni. 1755. Rantai tangan melur. Tangan melur kita tak ada kah? Ada yang padu macam ni. Design melur tak ada. Yang ni dia macam design lipan. Dia macam design lipan. Yang ni padu tau. Bukan jenis kosong. Okey, yang ni padu. Bukannya jenis kosong. Tangan CD. Tangan CD ada? Camikkan tangan CD. Ada cincin lain design ke? Okey, saya nak review kat depan ni. Kalau macam akak nak tengok banyak lagi design, nak tengok gambar dulang ke, akak pergi kat profile kita, Wasabi yang nama Nurin. Nanti admin akan hantar gambar dulang lah. Okey, nanti admin akan hantar gambar dulang. Rantai tangan CD. Rantai tangan. Okey, yang ini 6.89, panjang 17.5, lebar 0.5. Yang ini kak harga dia 3183. 3183. 3183. 3183. Panjang 17.5, lebar 0.5. Okey. Panjang 17.5, lebar 0.5. Nak Wasabi nombor mana, nak tengok cincin lain? Okey, akak pergi kat profile kita. Nanti dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Akak Wasabi yang nama Nuri ni. 210 ni. Okey, Wasabi yang nama Nuri. Nanti kita akan hantar gambar dulang lah. Akak boleh pilih nak yang mana satu. Okey, yang ini rantai tangan CD. Tadi ada yang tanya rantai tangan CD. Rantai tangan CD 4.03 462. 1861. 1861. Rantai dia design sauh. Sauh yang padu lah. Sauh yang padu. Sauh yang padu. 1861. Nak boleh komen lot 1861. Kalau foto panjang 16 boleh tak? Sekejap, Kak Aini Mansur. Yang mana satu? Yang padu ni ke? Kak Aini yang padu ni ke? Kalau rantai tangan berat 4.61. 4.61. Mana kak 4.61? 4.61. 4.4. Ya, okey, boleh potong Kak Aini. Kak Aini boleh potong. Ni belah belakang. Belah belakang dia design macam ni. Belah belakang dia plain. Belah depan dia design macam ni. Akak pakai 16 cm boleh. Ni tadi harga dia 6.89 462. Tadi harga dia 3183. Kalau potong kurang lagi lah kak. Kalau potong kita akan timbang berat baru. Berat dia turun, harga dia kurang lagi. Kak Aini kalau nak boleh komen lot 3183. Boleh potong 16 cm. Tak ada masalah. Boleh potong. Cuma untuk potong kita akan minta deposit lah. Kalau macam ni harga 3,000, kita akan minta deposit dalam 1,000. Ni harga 3,000, kita akan minta deposit dalam 1,000. Lepas tu kita potong. Dah potong, timbang berat baru, akak tinggal bayar balance dia lah. Tinggal bayar balance dia dengan duit pos. Pos Semenanjung RM10, Sabah Sarawak RM20. Okey, 3183. Nak boleh komen lot 3183. Okey, Kak Aini.
Kalau nak datang kedai pun boleh. Akak lock harga live. Akak lock dengan kita. Nanti datang kedai. Boleh ni lah. Boleh potong. Kita akan ukur. Gila-gila. Gila-gila. Akak yang nak tengok rantai tangan gila-gila. Ada lagi ke dalam kita? Rantai tangan gila-gila. Okey ni. 2.85 panjang 20 cm. Hari ni harga emas 462 kak. 462 per gram. Harga data masuk upah. Yang ni panjang 20 cm. Boleh potong. Boleh potong. Lipan tadi berapa? 3183. Lipan tadi 3183. Ni yang padu tau. Bukannya kosong. Padu. Sebab tu design dia lain sikit. Ni padu. Kedai dekat Kota Tinggi Johor. Emas Anwar Kota Tinggi Johor. Okey, rantai tangan gila-gila. Tadi ada yang tanya, akak kalau nak boleh lock terus. Sebab ni harga emas turun kan? Hati akak lambat-lambat harga emas naik dah. 1316. 1316 rantai tangan gila-gila. Ni panjang 20 cm ni memang panjang lah. Boleh potong. Okey, yang ni boleh potong. Tak ada masalah yang ni. Boleh potong lah. Akak pakai panjang 16 cm, 17 cm, boleh potong. 1316 nak boleh komen lock 1316. Okey, gajah berapa? Yang ini dalam 1000. Panjang 17.5, 2.76 462. 1275. 1275. Cincin bajet 400 ada tak? Bajet 400 ada yang kat depan ni. Ada yang kat depan ni. Mungkin ada yang lebih lah. Dalam 500. Ada yang bajet 400. Ada yang lebih. Rantai tangan mesin. Tangan mesin tak ada. Minta maaf akak. Tangan mesin tak ada. Kita ada ni gila-gila. Boleh pakai harian ke lipan tu? Boleh. Ni design padu tau akak. Design padu ni bukannya kosong. Dia padu. 3183. Dia punya panjang 17.5. Lebar dia 0.5. Panjang 17.5. Lebar 0.5. Dia design padu. Bukannya kosong. Boleh pakai harian. Buat basahan memang tahan lasak lah kak. Sebab design padu memang tak risau dia nak kemik ke. Dia putus ke. Tak. Sebab design padu dia lain. Dia tak sama macam design kosong. Okey, cincin 1.11. Yang ni, size 18. Yang ni tinggal satu last pieces. Tinggal satu. Yang ni kalau akak nak kecilkan boleh, nak besarkan tak boleh. Dia design kosong stamping macam ni. Stamping tak boleh besarkan, boleh kecilkan je. Dia tak boleh besarkan. Yang ni harga 512. Nak boleh komen lock 512. Akak mana yang berkenan, saya review. Akak berkenan lock terus. Akak lock terus. Sebab ni harga emas turun ni. Nanti lambat-lambat harga emas naik balik. Paper clip kiri berapa? Yang ni? Yang ni ke? Okey, kalau yang ni, design dia macam ni tau. Paper clip dia macam ni. Ni design dia, paper clip dia macam ni. 4.47. Yang ini kak harga dia 2065. 2065 panjang 21. Ni memang panjang lah. Memang betul-betul panjang ni. Sampai dekat hujung 21 cm. Ni memang betul-betul panjang. 2065. Panjang tak boleh potong. Potong kurang lagi lah. Berat turun, harga dia kurang lagi. Tengok cincin saiz 13. Saiz 13. Yang ini ke? Yang ini ke? Yang ni pun design kosong ni. Design kosong bukannya padu, kosong. 0.9462. 415. Macam mana nak lock cincin tadi? Akak komen lock berserta harga. Akak nak yang ni tadi Kak Anis. Dia ku Anis. Akak type komen lock LOCK. Akak komen LOCK 512. Ni Kak Anis. Akak dia ku Anis. Akak type komen lock LOCK 512. Nanti kita lockkan untuk akak.
Okey. Boleh kecilkan jadi 13 ke, Cik Bunga? Okey, lot 512. Okey, terima kasih. Kasih akak lot dalam kita, akak cincot. Okey, akak cincot sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Akak cincot sekarang. Dah cincot, akak komen dah. Okey, dah cincot, akak komen dah. Dah ke? Dah cincot? Kalau dah, kat komen dah. Dan okey, akak screenshot ni kak. Akak screenshot ni wasabi yang nama Nurin. Cepat kak. Tak payah lama ni. Akak cincot ni wasabi yang nama Nurin. Pergi dekat profile kita. Nanti dia akan keluar macam ni. Akak wasabi yang nama Nurin. Okey, boleh kak Boleh nanti wasabi tau. Wasabi sekarang. Admin tunggu akak wasabi. Okey. Cincin permata 375. Boleh wasabi admin. Akak pergi kat profile kita. Wasabi admin. Cincin 375. Boleh wasabi admin. Nanti admin akan hantar gambar. Harga emas berapa? 462 kak. 462 per gram. Harga data masuk. Pak nak tengok sahur pahat leh. Boleh? Pre-love tak ada stok. Minta maaf kak. Pre-love kita tak ada stok. Yang saya review ni semua new item. Semua barang baru. Pre-love tak ada stok. Okey, yang ni sahur panjang 18. Berat 12.68. Akak yang ni 58. 58 panjang 18 cm. Rantai tangan sahur gantung love. Dia ada 5 love yang ni. Love dia ada 5. 58 harga dia. Nak boleh terus komen lot 58. Cincin silang saya 13 ada. Cincin silang. Kita tak ada. Kita ada yang macam ni. Yang tu berapa? 1.1. Tu carikan yang design macam ni. Ada tak yang size 13? Design yang stamping. Yang stamping tu. Akak silang kita tak ada tau. Silang tak ada. Lintah lah nak lintah. Ni lintah macam ni. Lintah ni dia ada 2 design ni. Ni. Lintah ni tak sampai 1 gram. Dia design kosong lah. Stamping macam ni. Ni. Ada saya 13 yang stamping tu yang boleh buat saiz yang kecilkan ke. Ni 17. Ni saya apa? Tak ada yang 13. Ni design yang stamping ni. 1.8 berat ke? 1.8. Yang dekat dengan gelang gajah berapa? Yang dekat dengan gelang gajah. Yang mana satu? Yang ni papan pasir, yang ni design boba. Papan pasir, yang ni boba. Yang mana satu akak? Akak Felicia. Ada rantangan bajet 1,500. Bajet 1,500 Akak nak design apa kak? Gelang sahur tak ada. Love gantung ada tak? Tak ada. Kalau paper clip ada. Paper clip macam ni kita ada kak. Dalam 5 gram yang ni. Kalau paper clip ni kita ada. Kalau sahur ni memang tinggal satu lah. Tapi kalau akak nak boleh buka love dia. Kalau akak nak yang ni boleh buka love. Timbang balik berat baru. Mungkin dalam 9 gram lah yang ni. Ke 10. Sekejap. 0.8 kali 4. Kali 5. Tolak 12.68. Yang ni anggaran dalam 4,000. Kalau buka love ni dalam 4,000 anggaran. Anggaran dalam 4,000. Okey, kalau buka love dia lah. Kalau ada love, satu set tu siap love 5858. 5,858. Cincin tadi tu berapa? Yang mana? Yang lintah ke? Kak Syahidah, yang lintah tadi tu ke? Yang lintah tu ke? Gelang pasir. Okey, pasir yang ini.
Ni yang bajet ni tak sampai 1,500 pun. Rata tangan bajet ni. Nak boleh lock terus. Kalau nak boleh lock terus. 2.67, 462. Yang ni Kak 1233. 1233. Hari ni harga emas 462. 462 per gram. Harga dah termasuk upah. Yang ni 1233. Panjang dia 18. Lebar 0.3. Yang ni boleh potong tau. Yang ini boleh potong. Kalau kata akak pakai panjang 15 cm, 16, 17, boleh potong. Boleh potong, tak ada masalah. Kalau potong berat dia turun, harga dia kurang lagi akak. Harga dia akan kurang lagi. Audi tak ada kan? Ada ke? Akak cincin Audi tak ada kak. Minta maaf, cincin Audi tak ada. Tahan tak warna pasir tu? Ni yang bajet kak 2 gram. Lepas tu dia design kosong. Kalau akak jenis tak lasak, pandai jaga, tak tersangkut, boleh. Yang ni ke Kak Syahidah? 1.81 saiz 13. Okey, yang ni 836. 836. Macam ni. Dia dalam dia kosong stamping. Okey, saiz 13. Saiz 13. Saiz berapa? Saiz 13. Kalau dalam 1,500 ada tak? Kak Azura nak papan pasir ke? Papan pasir dalam 1,500 ke? Saya tengokkan Kak Dulang, ada tak papan pasir dalam 1,500? Okey, lagi komen-komen lagi nak tengok item apa? Komen je nak tengok item apa. Kecil kalau 13. Oh, akak saiz saiz apa? Kak Syahidah. Sebab yang ni memang tinggal saiz 13. Ni ada 14. Cincin Adira tak ada. Adira tak ada stok. Yang 813 tu berapa gram? 813 yang mana? Yang ni ke? Ni 836. Ni 836. 1.81 saiz 13 Kak Cynthia Siti. Yang ni 836. Ni Adira. Oh, Adira dia yang macam ni. Akak cincin Adira dia yang macam ni. Jadi saya review. Lebih kurang Adira. Tak apa, jadi saya review. Pos berapa? Pos Semenanjung RM10. Sabah Sarawak RM20. Kak Azura, kalau yang 1,500 lebih kurang macam ni juga. Papan pasir tadi lebih kurang 2.74 462 1265. Tak ada yang 1,500. Tak ada. Tak ada yang 1,500. Oh, 1,500 apa gram? 462 3 gram. Tak ada. Dia 5 gram Kak Azura ni sama juga dengan ni 1,200. Sekejap admin carikan sekejap Colek berapa? Colek boleh? Ni colek. Lepas tu Adira. Okey. Colek lepas tu Adira. Sekejap lagi saya review. Yang ni 12.93. Yang ni kat harga dia 5,973. Ni 5,973. Ada lagi tak design lain? Ni tak kisah design apa-apa. Bajet 1,500. Dalam 3 gram lah kan. Okey, yang ni 5,973. 5,973. Panjang 19,5. Boleh potong ni depan, ni belakang. Sama je. Lain. Ni belah depan, ni belah belakang. Sekejap. Ni belah belakang. Okay, ni bajet dalam 6K dah. 5,973 dekat 6K. Lepas tu Adira kita ada yang macam ni kak. Dia lebih kurang dengan cincin Adira. Kita ada yang macam ni, size 22. Tapi boleh kecilkan ni. Boleh.
Tapi kena bagi tahu saya berapa nak kecilkan. Dia tak boleh banyak sangat nak kecilkan. Yang ni 6 gram. 6 kali 4, 6, 2. 2772. 2772. Yang ni. Cincin Dubai tak ada. Tak ada stok kak. Ni 2.9. Kalau yang ini 1339. 1339. Lipan tadi bukan dah ambil ke? 1339 ni. 1339. Okey. Kak Azura, kalau 1,500 sama je design dia. Ni Pang pasir sama je design. Pang pasir, love, Pan, gajah. Ni gajah ni memang dah 16.5 lah. Gajah ni memang dah 16.5. Okey. Love berapa? Love yang ni 3.74. Panjang 18.5. Kena potong lah. Okey, 3.74. Ada yang wasabi Okey, yang ni 1727. Ni 1727. 1727 ini. 1727. Okey, dia ada 3 design ni lah. Review yang lagi satu. Yang mana yang ni? Yang ni ke? 1.66. Yang ni ke? 766. 766. Yang ni design stamping juga. Macam ni kosong. Okey, 766. Saiz 14. Saiz 14. 14. CD. Tak wasabi. Stamping mudah kemek kan. Kalau akak lasak lah. Kalau akak lasak pakai harian, dia ada risiko untuk kemek. Sebab dia kosong. Okay, komen-komen lagi. Komen-komen lagi nak tengok item apa. Komen je. Okay, komen lagi kak. Tengok item apa lagi. Tengok cincin ke. Ni cincin. Ni cincin yang lebih kurangan saya. Biasa kalau saya live ramai yang tanya cincin. Okay ni. Ni dah masuk dah. Lebih kurangan cincin saya ni. Okay, ni lipan padu 2.48. Jadi saya dah wasabi. Terima kasih Kak Dia Kuk Anis. Wasabi kita. Okay, nanti boleh payment tau. Kalau akak nak tengok design lain, nanti akak cakap je dengan admin. Boleh tak nak tengok gambar dulang? Nanti admin akan hantar gambar dulang lah kat akak. Mantau ada nak tambah kan. Okay, ni cincin lipan 1145. 1145. Cincin lipan. Belah belakang macam ni, tebal. Belakang dia tebal lah kak. Ni belah depan. 1145, dia rapat-rapat. Cincin lipan ni 1145. Okey, lagi kak tengok item apa lagi. Ada lagi ke nak tengok item yang macam tu bawah 1.5? Tak ada. Dia design dia memang 2 gram lebih. 2 gram lebih. Sebab depan dia ni lebar sikit. Jadi dia memang 2 gram lebih. Tu tengok. Kak Anis dah wasabi kita Akak wasabi yang nama Nurin kan? Ke wasabi admin lain?
Tak ada Kak Anis. Ni admin kata tak ada. Takut salah wasabi. Ya, wasabi admin lagi. Yang kotak kosong kan? Ya, betul. Kotak kosong. Ada tak? Ada? Kak, tak ada. Kak Anis. Tak ada. Tak apa, Akak cek balik. Betul tak nombor telefon tu? Kan salah wasabi kan orang lain pula kan. Takut salah tulis nombor kan. Tak apa, nanti Akak cek balik. Waalaikumsalam. Akak, cincin silang. Cincin silang? Cincin silang mana? Ni ke? Yang ni ke? 1.81. Review rantai tangan lipan. Bajet dalam 2 gram. Lipan dekat saya ada 3 gram dengan 4 gram. 3 gram dan juga 4 gram. Akak yang ni saya kecil lah. Saya 13. Yang ni harga dia 836. 836 ni stamping kosong. Dalam dia macam ni. Jenis stamping lah. 836 yang ni. 836. Kak Anis dapat tak wasabi kita? Takut wasabi orang lain. Memang tak ada admin kata tak ada. Takut salah nombor ke? Okey Akak, sama-sama. Lagi Kak, komen-komen lagi yang tengok item apa. Kalau tak ada, kita yang dah kejap 5 minit. Bersama balik. Cincin rebin dah habis kan? Tak yang tu, yang viral tu. Kak Fatin, cincin rebin yang viral tu, yang dalam 3 gram 4 gram dah habis tau. 3 gram 4 gram dah habis dah. Cincin rebin. Okey, lagi Kak nak tanya apa? Tanya je. Sebelum kita end live kejap. Tanya-tanya. Kalau tak ada, kita boleh end live sekarang lah. Ada ke nak tanya? Macam tak ada kan? Kak Anis nanti cek balik tau. Takut salah wasabi orang lain. Nanti cek balik. Sebab admin kata tak ada. Tak ada wasabi. Nanti Akak cek balik tau. Jangan salah orang. Yang kotak kosong tu betul dah. Tapi takut ada salah type nombor ke. Harga hari ni 462. 462 per gram dah termasuk upah. Okey, Akak tak ada lagi kita yang kejap 5 minit. Lepas tu kita akan sambung balik lah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.